Baik, tajuk kita hari ini adalah kita akan mulakan daripada topik pertama yang bertajuk Malaysia Maju dan Sejahtera. So ini dia punya bahagian yang pertama lah. Okay? Topik kita yang pertama dalam silibus pengajian kertas 2. Okay. Jadi untuk apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah yang pertama kita akan menjelaskan kepentingan membina negara maju dan sejahtera. Di sini kita kena faham di sini, okey, apa dari segi kepentingan dia untuk membina sesuatu negara berlandaskan daripada dua kata kunci inilah. Okay, yang pertama dari segi kemajuan dan dari segi kesejahteraan negara. Okey, untuk menjadikan sebuah negara itu maju dan sering ke depan, okey, dua benda ni dia mesti kena ada. Okey, tidak ada negara yang tidak baguslah di situ. Jadi dia mesti kena ada dua-dua, barulah dia boleh menjadikan sesebuah negara itu dia boleh menjadi negara yang baguslah. Okey, jadi dia mesti maju dan sejahtera. Maju dengan sejahtera ni dia ada konteks dia. Okey, dia ada konteks dia, ada maksud dia. Maju tu dari segi yang macam mana? Sejahtera tu yang dari segi macam mana? So itu yang kita akan telusuri selepas ini. Okay, menjelaskan petunjuk negara maju dan sejahtera. Okey, maksud di sini adalah apakah yang menyebabkan sesebuah negara tersebut menjadikan dia maju dengan sejahtera. Dan seterusnya kita akan menghuraikan langkah cara-cara bagaimana untuk membina sesebuah negara tersebut maju dan sejahtera. Jadi fokus kita ataupun tajuk kita pada hari ini adalah kita akan sepenuhnya untuk melihat dari segi tiga konteks ini. Okey, ketiga-tiga konteks ini berkaitan dengan negara maju dan sejahtera. Okey, dalam soalan struktur dia akan tanyakan ketiga-tiga inilah dari segi kepentingan dia yang pertama, kedua adalah dari segi petunjuk, dan ketiga adalah dari segi langkah-langkahnya. Okey, jadi so itu kita punya fokus kita pada hari ini lah. Okey, jadi kita boleh pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu dari segi kepentingan membina negara maju dan sejahtera. Okey. Kalau soalan dia tanya, apakah kepentingan membina negara maju dan sejahtera? So kita boleh gunakan kelima-lima poin inilah. Okey, yang pertama adalah mensejahtera dan membahagiakan rakyat. Ini kita boleh kaitkan dari segi yang pertama adalah keselamatan. Okey, keselamatan. Macam mana kita sebutkan, macam mana kita nak kaitkan dengan keselamatan? Okey, di negara, kita ambil contoh di Malaysia lah. Okey, kita ambil contoh di Malaysia. Okey, di Malaysia ni, okey, dari segi aspek keselamatan, kita ada pasukan anggota keselamatan, okey, yang sedia membantu. Okey, yang sedia membantu dan melindungi rakyat. Okey, terbukti beberapa kes-kes yang terutamanya kes yang pernah yang melibatkan negara luar. Contoh sindiket. Okey, sindiket perdagangan manusia. Okey, ada yang pernah jadi kes keldai dadak. Okey, terpengaruh di negara luar kan. Sampaikan okey, rakyat tempatan itu sendiri terjerat dengan kegiatan sindiket di beberapa buah negara asing. Rasanya kita pasti pernah dengarkan contoh dia yang pernah berlaku pada tahun lepas, iaitu, kalau masih ingat lagi tak yang kes seorang rakyat Malaysia dia terpengaruh dengan peluang pekerjaan di negara Kemboja, sampaikan dia menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Bagaimana dia bagaimana dia punya kehidupan dia dalam beberapa bulan masa tu, ya, dia jadi dia jadi mangsa lah. Cuba tengok balik dalam ada kes pernah berlaku itu. Jadi apa yang boleh dikaitkan di sini adalah
Okey. Orang itu dia sudah diselamatkan dan sudah dipulang kembali ke pangkuan keluarga. Jadi di sini kita memiliki pasukan anggota keselamatan iaitu polis yang segera untuk apalah menyelamatkan mangsa tersebut daripada yang lebih teruk lagi hasil kerjasama dengan polis dengan polis negara tersebut. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sih kita boleh dikaitkan di sini, itu contoh pertama oleh anggota polis lah. Okey. Kalau dari segi, kalau pasukan bomba pula, okey, menyelamatkan daripada sebarang bencana alam. Okey, contohnya banjir dan juga kebakaran. Itu peranan oleh anggota bomba lah. Okay. Ada banyak lagi pasukan anggota keselamatan yang sebenarnya telah banyak membantu rakyat, untuk membina kesejahteraan hidup rakyat itu dan boleh menjamin keselamatan mereka. Itu yang pertamalah, mensejahtera dan membahagiakan rakyat. Kedua adalah meningkatkan taraf hidup rakyat melalui pemberian bantuan. Okey. Pemberian bantuan daripada pihak kerajaan. Okey, selama kerajaan bertukar-tukar, okey, ada banyak inisiatif yang telah diberikan kepada rakyat Malaysia ataupun rakyat tempatan di sini. Okey, walaupun kita masih lagi nampak ataupun kita masih walaupun situasi kegawatan ekonomi itu kan masih lagi tidak membaik. Tapi di sini kita boleh dapat dari segi kesan dia, okey, dari segi kesan dan juga apa yang mungkin kita alami pada masa sekarang adalah okey, bebanan bebanan terutamanya untuk membeli keperluan lah kan, macam contoh bantuan SARA. Okey, bantuan SARA. Bantuan SARA ni maksudnya ni satu bantuan kewangan secara dalam talian membantu rakyat untuk membeli barang-barang keperluan di kedai-kedai yang terpilih. Itu yang sedang dijalankan lah. Okey. Jadi di sini peningkatan taraf hidup rakyat ini, okey, selain daripada pemberian bantuan, ada juga peluang pekerjaan yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk terutamanya dari segi golongan yang sudah lanjut usia, yang sudah berusia ataupun untuk golongan anak-anak muda. Okey, melanjutkan jangka hayat rakyat. Okey, ini dia boleh kaitkan dengan dengan aspek keselamatan dan juga dari segi kesihatan. Okey. Itu yang boleh dikaitkan dengan pelanjutan jangka hayat rakyat itulah. Maksud itu yang hidup lebih lama lah, orang kata macam tu. Okey, meningkatkan keupayaan sains dan teknologi, okey, dan menjadikan negara itu bahagia. Okey, bila kita sebut tentang menjadikan negara bahagia ni, apa kata kita tengok dahulu, okey, senarai tempat bahagia di Malaysia. Kita boleh menggunakan data ni untuk kita kaitkan dalam pelajaran kita di sini. Okey, menjadikan negara bahagia. Okey. Okey, so ini yang dikeluarkan dalam di portal Majlis Keselamatan Negara pada 21 Mac 2025. Okey. Okey, bila sebut tentang negara, tapi kita tidak dapat ceklah negara bahagia apa di sini. Kita lihat dari segi konteks dalam Malaysia dahulu. Okey. Sebab untuk yang topik ini, kita lebih banyak menumpukan kepada dalam Malaysia lah. Okey. Okey, di portal Majlis Keselamatan Negara. Okey, ini dikeluarkan pada 21 Mac 2025. Okey, 20 bandar paling bahagia 2025. So di sini apa yang boleh dikaitkan dengan pelajaran kita pada hari ini ialah, okey, kita boleh kaitkan dalam esei
kalau datanya tentang huraikan ciri-ciri ataupun huraikan petunjuk sesebuah negara itu bahagia. So kita boleh gunakan contoh dalam penulisan esei kita di sini. Bandar paling bahagia kategori majlis daerah. So di sini ada disenaraikan. Salah satunya adalah Bandar Lipis di Pahang, Cameron Highlands di Pahang, Bandar Kuala Krai Kelantan, Bandar Baharu Kedah dan sebagainya di sini. So kalau nak portal ni saya bagi link. Saya tapkan dalam dalam grup kita. So you boleh gunakan sebagai contoh untuk dalam penulisan esei lah. Ini bandar paling bahagia bagi kategori majlis daerah. Yang ini pula adalah bandaraya paling bahagia kategori majlis bandaraya. Salah satunya adalah Bandar Bintulu di Sarawak, Bandar Temerloh Pahang, Bandaraya di Raja Kelang Selangor, Bandar Port Dickson Negeri Sembilan dan sebagainya. Jadi di sini salah satunya jadi semua ini yang dikaitkan daripada ditunjukkan melalui bagaimana menjadikan sebuah negara itu bahagia kerana ada beberapa negeri-negeri yang ada menepatilah. Konteks dia di sini bandar paling bahagia ni dia dari segi pelbagai sudut. Salah satunya adalah dari segi keselamatan, kesihatan. Dinilai daripada di situ. Dinilai juga dari segi infrastruktur dan juga taraf hidup rakyat di sini. Jadi untuk tahun ni ada beberapa bandar di sini dikeluarkan. Ini dinilai daripada melalui aspek-aspek tersebutlah. Ini yang dikaitkan dengan petunjuk yang menjadikan sesebuah negara itu maju dan sejahtera. Jadi kita berbalik semula di sini. Jadi kepentingan membina negara maju dan sejahtera di sini, kalau soalan dia tanyakan, sama dalam soalan struktur bahagian B, kalau dia tanya, nyatakan kepentingan membina negara maju dan sejahtera. Kalau bahagian C pula, dalam esei, huraikan kepentingan membina negara maju dan sejahtera. So, kita gunakan 5 poin inilah. Disertakan sekali. Dengan isi, dengan contoh, dengan huraian. Isi, huraian, tambah dengan contoh. Jadi kita pergi kepada kita pindah seterusnya. Petunjuk negara maju dan sejahtera. Ada beberapa aspek-aspek ataupun beberapa petunjuk yang menunjukkan sesebuah negara itu maju dan sejahtera. Pertama di sini adalah dari segi agama dan kepercayaan. Bagaimana agama dan kepercayaan ini dikaitkan dengan menjadikan sesebuah negara itu maju dan sejahtera. Kita mulakan dahulu dari latar belakang. Dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, perkara nombor 3, kita kena ingat sampai bila-bila, dan faktanya memang dia punya fakta ada di sini. Dari dahululah sampai sekarang, di Malaysia, agama Islam ialah agama bagi persekutuan. So, pertama kita ingat yang ini. Dalam Perlembagaan perkara nombor 3. Kita sudah belajar ni kan semasa di semester 1. So, dari segi agama dan kepercayaan, agama Islam adalah agama rasmi. Maksud dia di sini, agama Islam ialah agama bagi persekutuan. Maksud dia, ini ada agama Islam adalah agama rasmi di Malaysia.
Disentuh di sini akan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Okey. So semua di sini semua boleh diamalkan. Yang tidak boleh diamalkan di sini adalah apabila wujudnya kepercayaan ataupun agama yang boleh membawa kesalahfahaman dan boleh mencetuskan ketegangan antara rakyat. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Okey, dalam beberapa tahun kebelakangan ini kita nampak ada banyak aliran-aliran ataupun percubaan-percubaan membawakan agama yang ataupun kepercayaan yang bertentangan dengan perkara nombor 3. Di sini banyak pelanggaran yang telah dibuatlah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi ini yang tidak bolehlah. Okey. Selain daripada itu, jika tidak difatwakan ataupun tidak diisytiharkan haram ataupun kena ban lah kan, kena sekat, agama-agama lain masih lagi boleh diamalkan. Tetapi untuk yang bahagian yang saya sebutkan sebentar tadi, okey, dia tidak boleh diamalkan lah. Yang pastinya dia akan merosakkan. Okey, bukan sahaja dari segi hubungan antara sesama rakyat tempatan dari segi aspek perpaduan, tetapi dia boleh juga membawa kesalahfahaman di sini. Jadi akan banyak tercetusnya pandangan yang berbeza-beza di sinilah. Jadi apa yang boleh dikaitkan dengan petunjuk menjadikan sebuah negara itu dia maju dan sejahtera adalah yang pertama dari segi agama dan kepercayaan. Toleransi memang sentiasa ada, tetapi ada hadnya juga ataupun dia ada limitednya juga. Macam yang sebutkan ni lah. Okey, kalau wujudnya satu aliran atau agama yang boleh mencetuskan kesalahfahaman dan boleh menyebabkan ketegangan, itu yang akan merosakkan dan melanggar perkara ataupun bertentangan dengan perkara nombor 3 di sinilah. Jadi dia masih lagi dalam keadaan yang kontrol lah macam tu. Orang bilang tu masih lagi dalam terkawal. Okey. Agama-agama lain tidak ada halangan untuk diamalkan. Tetapi untuk benda seperti ini, okey, membawa kepercayaan atau agama yang sesatlah kan. Itu yang kita tidak bolehlah di sini. Okey. Ini adalah pegangan kita daripada dahulu sampai sekarang. Perkara nombor 3 dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Seterusnya kita masuk pula kepada bahagian kepercayaan agama dan kepercayaan penduduk dalam Malaysia. Okey, berapa agama dan kepercayaan yang diamalkan di Malaysia? Sebab di Malaysia ini dia adalah satu-satunya negara yang unik, yang ada kepelbagaian kaum dan kepercayaan. Tidaklah seperti ataupun mungkin dia tidak seperti negara-negara lain-lain yang hanya mengamalkan satu. Kalau kita ada semua, tetapi masih lagi harmonis. Macam itu adalah salah satu kekuatan yang menjadi petunjuk lah, menjadikan negara ini sebuah negara maju dan sejahtera kerana aspek ini. Malaysia ni sebagai sebuah negara majmuk. Sebab terdiri daripada kaum Melayu. Kaum Melayu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Cina. Jadi Melayu ni kita tahu ada yang Islam dan ada yang Cina. Kalau selain daripada itu ada kaum India, ada kaum orang asli, ada kaum pribumi di Sabah dan Sarawak. Okey. Dalam peta Malaysia itu dia ada 2. Okey, yang pertama di Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak. Okey. Dari segi taburan, okey, taburan ini dia sentiasa berubah-ubah, tapi kalau dari segi dari segi fakta dia,
Okey, penganut agama Islam sebanyak 61.1%, diikuti agama Buddha 19.8%, Kristian 9.2%, Hindu 6.5%, agama lain-lain 0.4%, tiada agama 0.7% dan selebihnya tidak diketahui. Tidak diketahui ini maksud dia ini tiada status lah, tiada status keagamaan yang diamalkan tersebut. Tapi kita tidak boleh cakap dia ini tidak agama. Okay? Sebab agama ini, okay, dia adalah satu panduan untuk memandu kita, menjadikan kita sebagai insan yang yang baik begitu. Okay? Orang cakap kalau tidak agama pun masih lagi boleh hidup. Ya, kalau secara pandangan pribadi, kalau tidak agama ini, memang kita masih lagi boleh menjadi seorang manusia. Tapi kita mesti memerlukan satu panduan dalam hidup lah. Okey, macam mana kita mau menjadi seorang manusia yang betul. Okey, yang hidup dia okey, yang hidup dia yang tidak ada banyak ketegangan di situ. Jadi, kita memerlukan bimbingan untuk menjadi seseorang ataupun seorang manusia atau individu yang berakhlak baik. Jadi, untuk membina sifat yang baik, karakter yang baik itu, okey, agama adalah kunci dia. Agama dan kepercayaan ini dia adalah dua konteks yang berbeza. Kalau kepercayaan ini dia adalah berasaskan kepada kaum. Kalau agama ini adalah apa yang kita anuti. Okey. Dari segi ajaran agama dan kepercayaan. Okey, ini lebih ini mengikut daripada sudut agama masing-masing lah. Tetapi keseluruhan dia membawa kepada satu matlamat, iaitu adalah untuk menjadikan kita sebagai seorang manusia yang berakhlak. Okey, walaupun terdiri daripada pelbagai agama, okey, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita untuk menjadi insan yang tidak yang tidak mempunyai akhlak, yang apa-apalah benda-benda yang negatif begitu. Okey, berbeza. Cuma yang beza di sini adalah bagaimana kita hendak percaya. Bagaimana untuk kita hendak percaya adanya dia itu. Itu saja yang menjadi perbezaan. Tetapi dalam konteks ataupun dari segi konteks di situ, dari segi isi dia di situ, semuanya memberikan ataupun berlandaskan kepada satu matlamat untuk menjadikan kita sebagai penganut menjadi seorang manusia yang baik, yang mengamalkan nilai-nilai yang baik. Sebab itu kita perlu berbalik semula kepada yang pertama, perkara nombor 3 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Okey. Semua boleh diamalkan sebab kita mahukan diri kita ni dipenuhi dengan berkat. Dipenuhi dengan berkat. Cuma yang tidak boleh di sini adalah benda yang ataupun satu kepercayaan, satu agama yang menimbulkan kesalahpahaman di situ. Ini bukan saja menggugat iman, tapi ini boleh menggugat hubungan antara sesama manusia. Kerana perbezaan yang mengelirukan. Bila timbulnya kekeliruan di sini, okey, akan berlakunya ketegangan atau sedikit pertelingkahan. Okay, benda ni sebenarnya sudah dia memang tidak boleh dapat dikawal, okey, dengan sebab dia memang akan ada kes-kes yang beginilah. Tetapi untuk kita boleh mendidik dan kita boleh mencegah daripada benda itu berlaku. Tapi ini bergantung daripada pemahaman orang lah. Tapi biasanya kan kalau kita sudah tahu dari segi cara hidup kita kan, kalau ada yang sedikit perbezaan, yang mana kita tidak pernah dengar tu, kita harus kena teliti betul-betul lah. So kita sendiri pun ada agama kita masing-masing kan. So kita yang
kita tahu apa yang kita diajarkan, apa yang kita amalkan itu adalah menurut kita itu adalah benar, selagi apa yang kita pegang itu masih lagi boleh untuk diamalkan dan kita memang sentiasa mengamalkan, sebenarnya kita boleh dapat mencegah daripada perkara-perkara tersebut berlakulah. So sekarang ni pun ada banyak cubaan untuk apa kan? Ada yang segi dari dalam konteks ekstremis begitu, ada yang cuba untuk memecah belahkan. Sekarang ini memang banyak yang berlaku, cuma kita sendiri yang tidak menyedari di mana dan bila tempat itu berlaku, karena dia boleh berlaku di mana-mana sahaja. Jadi aspek yang paling penting di sini adalah kita mengekalkan dari segi agama dan kepercayaan untuk membawakan sesebuah negara itu dia maju dan sejahtera. Penting di sini kita kena tahu, okey, dari segi fakta dia, okey, yang saya sebutkan di sini dari segi latar belakang, apa dari segi taburan agama dan kepercayaan, kerana itulah yang apa yang ada di negara kita sekarang. Perbezaan memang begitu banyak, tetapi ia tidak menghalang untuk membina satu perpaduan yang sangat bagus. Walaupun ada cabaran dia tersendiri pada waktu-waktu sekarang ini, okay? Kita masih lagi dalam kategori negara yang masih lagi maju. Bukan majulah dari segi sejahtera tersebut. Kita comparekan dengan negara-negara yang lain. Apa yang berlaku pada masa sekarang? Apa yang dialami? Tidak semua negara yang kita lihat tersebut itu kehidupan orang bagus. Kita nampak mungkin dari segi kemajuan ekonomi itu tinggi, prasarananya bagus, tetapi ada tak kita tahu dari segi sosialiti kehidupan mereka? Untuk aspek seperti inilah, itu yang kita kena pikir sebenarnya. Memang tempat kita, memang kita akui di tempat kita di sini pun sebenarnya ada permasalahan tersebut. Tetapi dia masih lagi boleh terkawal sebab peranan pihak kerajaan itu. Jadi kita di sini kena, secara faktanya kita kena memahami, okey, dan menerima akan apa yang berlaku. Sebab ini daripada zaman dahulu lagi, daripada sebelum merdeka, sudah wujudnya ada kaum-kaum seperti ataupun kepercayaan pengamalan agama seperti ini. Okey. Apa dari segi amalan dan kepercayaan di Malaysia pada yang menurut kita itu yang nyatalah dalam tempat kita sekarang lah di sini. Okey, berbalik semula kepada perlembagaan persekutuan. Okey, negara kita membenarkan semua etnik mengamal dan merayakan hari kebesaran agama masing-masing. So tidak ada halangan. Okey, selagi masih lagi ada had dan tidak bertentangan dengan perkara nombor 3, makanya kita boleh amalkanlah. Tidak ada masalah. Kita sama-sama menyambut, tidak ada masalah. Okey. Kerajaan Malaysia telah menetapkan cuti umum kepada setiap perayaan mengikut agama yang diamalkan oleh masyarakat. So masing-masing kita akan mendapat cuti lah. Okay, kalau macam misalnya nanti akan datang ada cuti umum Good Friday. Good Friday ni ialah satu kepercayaan ataupun bukan kepercayaan, ini adalah satu rutin agama lah. Okay, dalam agama Kristian. Okay, Good Friday itu dia disebutkan sebagai Jumaat Agung. Yang tidak lama lagi kita akan bercuti lah begitu. So, semua kena bercuti. Cuti umum. Tak kisahlah awak ni agama apa, awak akan dapat cuti. Macam tu. So, sama juga dengan perayaan-perayaan ataupun perayaan-perayaan di negara yang lain. Mengikut tarikhnya yang masing-masing. So, kita dapat cuti lah. So, itu adalah salah satu keuntungan kita berada di Malaysia. Okay, selain daripada kerajaan membenarkan semua etnik untuk mengamalkan dan merayakan hari kebesaran agama masing-masing. So, tiada yang akan kacau di situlah.
sampaikan menimbulkan pertelingkan ataupun ketegangan lah di situ. Amalan kita yang ketiga adalah, ataupun amalan yang diamalkan di Malaysia adalah pemimpin politik di negara kita mengamalkan rumah terbuka di setiap perayaan yang diraihkan oleh rakyat di Malaysia. Perayaan disambut bersama akan membuka ruang untuk mengeratkan silaturahim serta mengukuh semangat perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum dan berlainan agama serta budaya. So, di sini tidak ada halangan. Kita semua boleh sambut. Okey. Jadi, macam saya sebutkan lah, selagi dia tidak bertentangan dengan perkara nombor 3, jadi tidak ada masalah untuk kita amalkan secara bersamalah. Okay. Kita pergi kepada petunjuk yang kedua pula, iaitu ekonomi. Okay. Ekonomi adalah petunjuk negara maju dan sejahtera yang kedua. Okay. Dari segi ekonomi tersebut, yang pertama adalah dasar-dasar ekonomi pada tahun 1970 sehingga 1990. Ini tahun yang diwujudkan dasar-dasar ekonomi bermula daripada tahun 1970 sehingga 1990. Antara salah satu dasar ekonomi yang diwujudkan adalah yang pertama adalah dasar ekonomi baharu atau DEB. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perpaduan negara. Strategi untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Ini strategi yang dibuatlah daripada dasar ekonomi baharu. Digubal selepas peristiwa 13 Mei 1969. Ini yang kita akan ingatlah dalam sejarah apa yang berlaku pada 13 Mei tersebut. Selepas peristiwa tersebut, wujudlah dasar ekonomi baru yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyatlah dari segi pembasmian kemiskinan dan menyusun semula masyarakat mengikut kegiatan ekonomi lah, begitu. Jadi biasanya kan kalau kita dengar setiap satu kaum di sini ataupun dalam fakta sejarah dia dulu kaum ini buat kerja ini. Tapi sekarang semua kena bekerja. Ataupun semua boleh mengikut kegiatan ekonomi, dia tidak ada yang macam memilih lah di situ. Macam contoh orang Melayu kerja ni, orang Cina kerja ni, orang India kerja ni. Sekarang semua pun boleh buat. Semua boleh buat sebab kita buat ni adalah untuk meningkatkan, bukan saja dari segi meningkatkan ekonomi negara, tetapi untuk meningkatkan taraf hidup kita lah. Taraf hidup kita di situ. Itu adalah dasar ekonomi barulah. Berkaitan dengan dasar ekonomi baru yang digubal selepas peristiwa 13 Mei 1969. Kedua adalah dasar pembangunan nasional yang dibuat pada 1991 sehingga tahun 2000. Dasar pembangunan nasional ini mengekalkan strategi asas DEB. Strategi asas DEB itu yang pertama adalah membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat. DPN mewujudkan corak pembangunan yang lebih seimbang dari segi luar bandar dan juga bandar. Itu berkaitan dengan dasar-dasar ekonomi daripada tahun 1970 sehingga 1990. Sebelum wujudnya dasar-dasar ekonomi, pengamalan dasar pecah dan perintah semasa masih lagi zaman penjajahan barat. Dasar pecah dan perintah ini adalah dasar yang diamalkan oleh Inggeris sebelum wujudnya dasar-dasar ekonomi. Sebelum itu ada pengamalan dasar pecah dan perintah. Ini memecahkan kepada kaum-kaum yang mengamalkan kegiatan-kegiatan tersebut sahaja. Contohnya, kaum Melayu menjalankan kegiatan pertanian di kampung. Jadi kalau pertanian
Melayu je yang buat. Contohnya begitu. Kaum Cina peniaga di bandar. Sebab waktu itu kaum Cina itu dia nampak macam kaya-kaya kan. Jadi sinonimnya bekerja sebagai penjual di bandar. Manakala kaum India pula sebagai buruh ladang. Di sini dari segi aspek ini kita nampak di sini banyak yang menimbulkan ketidakpuasan hati lah. Selain itu juga dari segi ketegangan lah itu yang wujud pada waktu itu. Jadi dasar pengamalan pecah dan perintah ini sedikit sebanyak telah mengganggu bukan sahaja dari segi ekonomi tapi juga mengganggu perhubungan dari segi perpaduan lah. Masa tu kan dia belum lagi yang secara bersatu padu tu kan. Setelah diperkenalkan dasar-dasar ekonomi, okey, bermula pada tahun 1970 tersebut, okey, sedikit sebanyak ia membantu bukan saja dari segi aspek perpaduan, iaitu kita tidak mahu lagi ada yang bersikap ataupun ada yang berpuak-puak. Okey, sebab itu adalah fakta dia. Kita tidak mahu ada yang berpuak-puak, tapi kita mahu membangunkan semula ekonomi, kita mahu bekerja secara bersama. Kita bangunkan aspek bersama-sama. So, dia tidak akan ada siapa yang buat ni, siapa yang buat ni. Tidak yang lebih dominan, tidak yang ini, tidak yang itulah. Sebab kita hidup dalam satu negara yang sama. Kita tinggal bersama-sama. Jadi, Malaysia ini kita yang punya lah. Begitu. Jadi, tidak ada aspek ataupun tidak ada istilah yang kata, oh ini punya. Kaum ini, kaum punya. Kaum punya, ini yang kaum punya. Tidak ada yang begitu. Okay, sebab dia akan menjaskan pada bahagian aspek ekonomi dan juga dari segi perpaduan lah. Okay, jadi pengamalan dasar yang oleh pihak Inggeris ini banyak menegangkan ketidakpuasan hatilah pada waktu itu, terutamanya dalam kalangan penduduk di tanah Melayu. Okay. Okay, jadi setelah dasar ekonomi diperkenalkan, perubahan kehidupan itu sudah mulai ada berubah dia. Okay. Sistem ekonomi Malaysia yang ada pada sekarang. Okay, yang pertama adalah mengamalkan sistem ekonomi campuran, tidak lagi berasaskan kepada kaum melakukan satu-satu pekerjaan. Yang kedua adalah mengamalkan sistem ekonomi pasaran terbuka. Okay. Jadi dia terbuka kepada mana-mana siapa-siapa yang mau menjalinkan hubungan dari segi ekonomi antara Malaysia dengan negara lain. Negara kita tidak memihak kepada mana-mana negara atau blok tanpa mengira fahaman politik. Kecuali kalau negara itu buat hal lah, buat masalah. Macam contoh penghinaan agama Islam daripada negara-negara tertentu. Yang itu kita tidak mau bekerja sama lah. Sebab negara kita ini adalah negara yang mengamalkan yang pertama, Islam adalah agama rasmi. Okay? Agama-agama lain boleh diamalkan. Kita tidak mau menimbulkan perpecahan, jadi kita tidak boleh menjalinkan hubungan dengan mana-mana negara yang melakukan percelaan seperti itu. Okay. Program-program ekonomi dari 2001 sehingga sekarang. Yang pertama adalah Majlis Tindakan Ekonomi yang diumumkan pada 23 Julai 1998. Kedua adalah model ekonomi baru melalui RMK, Rancangan Malaysia daripada pertama sehinggalah ke-10. Daripada tahun 2011 sehinggalah 2015. Dan program transformasi ekonomi atau ETP. Okay, memfokuskan kepada 12 bidang ekonomi negara NKEA. Okay. So pencapaian ekonomi Malaysia ni sudah banyak, okay, dari segi dari peringkat antarabangsa dan juga peringkat domestik. Okay, salah satunya di peringkat antarabangsa adalah PBB. Okay, PBB mengisytiharkan alaf pembangunan pada tahun 2002. Okay, ekonomi ke-29 terbesar di dunia pada tahun 2007. Okay, menduduki tempat ke-10 sebagai negara yang paling berdaya saing dalam ekonomi
berdasarkan daripada sumber World Competitiveness Yearbook 2010. Dari segi peringkat domestik, kadar pertumbuhan KDNK secara puratanya menunjukkan nilai positif. Kemajuan ekonomi seperti infrastruktur jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan, pengangkutan awam dan lain-lain. Jadi semakin banyak kemajuan kita boleh dapat lihat dari segi pelbagai sudut kemajuan fizikal tersebut. Banyak peluang pekerjaan diberikan dan juga industrialisasi. Yang ketiga. Ketiga adalah dari segi politik. Politik. Situasi ditunjukkan sebelum merdeka dan juga selepas merdeka. Apa keadaan yang berlaku pada masa tersebut? So ada banyaklah cerita-cerita dia di sini. Tapi sebelum itu kita kena tahu dia punya latar belakang dia. Sebelum berlakunya perkara tersebut, situasi politik pada sebelum dan selepas. Tahun 1957, kewujudan perlembagaan persekutuan dianggap sebagai satu kontrak sosial berkaitan dengan persetujuan antara etnik Melayu, Cina dan India, sebab ini adalah 3 kaum terbesarlah pada waktu tersebut, tahun 1957. Jadi perlembagaan persekutuan yang kita baca tu, yang kita amalkan, yang kita sudah belajar pada semester 1 itu, pada asalnya itu dia adalah satu kontrak yang hanya berkaitan dengan Melayu, Cina, India sebab 3 terbesar pada waktu tersebut. 31 Ogos 1957. Satu titik tolak penyerahan negara kepada penduduk tanah Melayu. Jadi sudah diisytiharkan merdeka lah pada masa itu kan, jadi sudah bermulanya perubahan perlahan demi perlahan. Kita sambung semula. Tahun kita merdeka jugalah pada bermulanya amalan pemilihan secara adil ataupun pemerintahan demokrasi. Jadi pemerintahan demokrasi ini menyatukan semua etnik mengikut parti-parti politik masing-masing. Pemahaman berbeza tetapi hidup dalam satu keadaan yang sama. Semuanya bertoleransi. Ini sedikit latar belakang lah tentang keadaan situasi politik pada sebelum, semasa dan selepas. Sebelum dan selepas lah kemerdekaan pada waktu tersebut. Apa situasi yang berlaku sebelum merdeka? Dalam fakta sejarah di sini atau menurut fakta dia, penubuhan Malayan Union 1946. Siapa yang buat pada masa tersebut? Suruhanjaya Kobold. Inggris lah. Suruhanjaya Kobold. Tahun 1946. Jadi kita kena ingat ini. Suruhanjaya Kobold ini inilah yang mewujudkan Malayan Union. Apapun dia akan tanya, kalau dalam soalan struktur dia akan tanya mengapa penubuhan Malayan Union ini berlaku. Jadi kenapa dia apa faktor yang menyebabkan Malayan Union ini ada pada waktu tersebut. Penubuhan UMNO berlaku pada tahun 11 Mei 1946 yang pada masa itu Datuk On bin Jaafar sebagai presiden pertama dalam parti UMNO. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 21 Januari 1948. Jadi kita kena ingat 3 perkara ini. Inilah yang berkaitan dengan politik pada sebelum merdeka. So yang pertama di sini penubuhan Malayan Union. Kedua adalah penubuhan UMNO. Ketiga adalah berlakunya perjanjian
Persekutuan Tanah Melayu, kita kena ingat ini berlaku pada 21 Januari 1948. Okey. Perkembangan ni pada era tersebut, okey, selepas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, apa yang memberi kesan kepada perubahan politik di negara ini pada sebelum merdeka adalah memberi petanda kepada pihak British, okey. Penduduk mulai inginkan kemerdekaan dan memerintah sendiri mengikut acuan mereka. Okey, kita tahu kalau daripada pihak British ini apa yang sudah mereka lakukan ke atas penduduk-penduduk di Tanah Melayu itu sendiri. Adakah mereka okey pada masa itu? Jadi banyak yang cerita-cerita yang kalau kita selalu follow ataupun kita pernah lihat sendiri orang yang hidup pada tahun tersebut semasa pihak British memerintah itu, ia tidak seperti apa yang digambarkan seperti masa kita sekarang. Jadi ini cerita dia sebelum merdeka. Ini adalah situasi yang berlaku sebelum merdeka. Jadi kalau soalan dia tanya apakah keadaan atau situasi politik yang berlaku sebelum merdeka, so kita boleh jawab ini. Yang pertama adalah penubuhan Malayan Union 1946. So kita ingat ni saja. Yang kedua adalah penubuhan UMNO 11 Mei 1946 dan ketiga adalah berlakunya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 21 Januari 1948. So ini adalah tiga benda yang kita kena ingat. Kalau dia tanya soalan dia tanya di sini, okey, nyatakan tiga situasi politik sebelum merdeka di Tanah Melayu. Contohlah. Okey, tiga markah dia mintalah, katakanlah begitu. Okey, jadi kita jadi jawapan kita ada tiga di sinilah. Okey. Kita pergi kepada situasi politik selepas merdeka. Okey. Selepas diisytiharkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, okey, Malaysia lahir pada 16 September 1963 hasil rundingan Cobalt yang telah menggabungkan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Okey, bagaimanapun Singapura telah keluar dari Malaysia pada tahun 1965. So ini adalah perubahan yang berlaku setelah merdeka. Okey, setelah merdeka. 16 September 1963. Perubahan kedua ataupun situasi kedua selepas merdeka adalah politik Malaysia selepas merdeka berteraskan kaum terus diamalkan di negara ini. Okey. Dia ada positifnya juga di sini adalah untuk membela kaum masing-masing. Tetapi di sini kan yang masih lagi tidak boleh hilang di sini adalah ada sikap racism ataupun racist. Semua mau mementingkan masing-masing. Mereka telah melupakan apa yang telah berlaku pada waktu itu. Macam mana keadaan? Dalam fakta sejarah di situ, dulu sebelum merdeka, semasa dalam pemerintahan British, apa yang mereka telah lakukan ke atas kita? So kita berbalik semula kepada pengamalan dasar pecah dan perintah. Ini yang kita secara tidak sedar bahawa mereka telah memecahkan. Tetapi sekarang apakah masih lagi pihak Inggeris ataupun kita sendiri yang menimbulkan ketegangan pada waktu sekarang ini? Kita sudah mulai lupa apa yang telah berlaku pada waktu itu. Okey. Ini tidak ada masalah lah sebenarnya sebab memang sebab kita mahu membela rakyat kan. Jadi pewujudan politik melalui parti-parti yang menjaga kaum masing-masing itu dia tidak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah di sini yang masih lagi tidak diterima atau yang masih lagi menjadi hakikat adalah sikap racism itu. Ingat balik ataupun kita
sudah mulai lupa apa yang telah berlaku pada tahun 19 sebelum waktu merdeka lagi, apa yang telah berlaku ke atas kita semua pada waktu tersebut. Okey. Ini adalah contoh parti-parti berteraskan kaum masing-masing. So boleh baca sendirilah. Masih lagi ada wujud sampai sekarang lah. Okey. 1974. Tahun tersebut adalah berlakunya di mana perikatan ditukar kepada Barisan Nasional ataupun BN. Dulu tu adalah Parti Perikatan, sekarang ditukarkan kepada Barisan Nasional. Tujuan dia adalah memperkukuhkan kerjasama antara etnik melalui politik. Ini berteraskan kepada semua tanpa mengira itu siapa. Okay. Barisan Nasional kekal sehingga kini dan masih menerajui negara ini sebagai parti pemerintah melalui pilihan raya yang sah. Tapi soalannya, adakah ia masih lagi? Adakah ia masih lagi? BN. So itu adalah soalan yang kita boleh gali lah dia punya dari segi jawapan dia. Tapi kalau dari segi soalan dia kan, kalau dia tanya tidak mungkin lah akan tanya yang inilah. Okay? Tapi kalau dari segi hakikatnya di sini, kita sudah tahulah. Kita yang nilai sendiri. Sebenarnya kan kalau kita buat pemilihan ni kan, kita membuat satu keputusan yang betul. Tetapi yang dimanipulate di sini adalah orang yang tidak bertanggungjawab lah. Saya tidak akan sentuh di sini sebab kita sendiri yang tahulah. Begitu. Okay? Baik. Politik muktahir. Politik mutakhir. Situasi dia apa yang berlaku pada masa tersebut. Okay. Hakikat dia, walau macam manapun situasi dia, dari segi, hakikat dia di sini adalah negara ini dapat mengamalkan keamanan negara. Kita boleh hidup lagi, kita masih lagi hidup dalam keadaan harmonis, walaupun ada masalah-masalah yang berlaku, cabaran-cabarannya yang berlaku, kita masih lagi kekal aman, tetap stabil, sebab kita masih lagi ada pengamalan sikap toleransi. Jangan kita lupa kita masih lagi ada yang mengamalkan sifat seperti itu. Dari dulu sehinggalah sekarang. Kestabilan politik telah menarik pelabur asing ke negara ini kerana situasi masyarakat yang membuatkan pelabur-pelabur ataupun orang-orang asing yang berkaitan dengan politik ekonomi yakin untuk pergi ke negara kita, berunding dengan negara kita. Seterusnya ia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Keamanan negara tanpa kemulut akan mengukuhkan sistem demokrasi yang mementingkan kebajikan masyarakat. Jadi apa yang kita belajar sampai setakat di sini pada hari ini ialah kekuatan dari segi politik, dan juga ekonomi di sini. Ini sebenarnya banyak berkaitan dengan apa yang berlaku ke atas masyarakat kita daripada pihak British pada masa dahulu lagi. Perubahan demi perubahan telah banyak berlaku untuk berusaha mewujudkan dan membangunkan semula negara Malaysia yang maju dan sejahtera ini. Walaupun dia masih lagi ada cabaran-cabaran yang tersendiri, tetapi adakah kita pernah melihat ketegangan yang terlalu tidak terkawal? Adakah mulai berlaku seperti negara-negara lain yang mulai ada sedikit perpecahan daripada situ? Tidak ada lagi berlaku. Walaupun ada cabaran yang tersendiri, tapi kita masih lagi tetap berdiri bersama-sama. Kita masih hidup dalam satu masyarakat majmuk secara stabil. Di sini kita belajar, kita harus mensyukuri kenikmatan hidup yang ada. Karena kenikmatan hidup yang kita dapat ini, kita tidak mungkin kita tidak akan perolehi apabila kita pergi ke negara-negara yang lain. Tapi di sini juga kita harus tahu bahawa, ada juga negara yang mulai mengamalkan mengikuti cara kita lah, iaitu masyarakat majmuk yang harmonis. Jadi di sini kita boleh juga di sini
pengajaran yang kita boleh dapat di sini pada masa yang sama juga adalah, okey, bila kita hidup bersama-sama, kita menerima antara satu dengan yang lain, okey, kita boleh dapat hidup secara normal. Kita masih lagi terus mengamalkan nilai budaya hidup kita selagi kita masih lagi mengekalkan ajaran pengamalan hidup yang betul, yang bagus di sini.